Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang Understanding Ordinary Differentiation Equation atau singkatannya adalah ODE. Seterusnya ini adalah pengenalan bagi team members kami iaitu saya, Tuan Iz, Muhammad Adib dan Danish Irfan dan juga lecturer yang mengajar kami di subjek Matematik 2 kod FB 20154. Ini adalah list of content kami, introduction mengenai 3 jenis benda iaitu types, order dan degree. Seterusnya di muka surat ketiga adalah second ordinary differentiation equation. Muka surat 4 adalah question. Muka surat 5 dan sehingga ke 10 adalah solution. Muka surat 11 adalah discussion, 12 conclusion dan terakhir adalah reference. Okey, nama saya Muhammad Adib bin Khairil Anwar, nombor pendaftaran F1041. Hari ini saya akan menceritakan tentang Introduction to Ordinary Differential Equation ataupun ODE. Okay, ordinary differential equation are equation that involve a dependent variable and independent variable and one or more derivative of dependent variable with respect to the independent variable. They are called ordinary because they contain derivative with respect to a single independent variable, unlike partial differential equation which involve multiple variables. Okay, saya nak ceritakan ODE ni adalah dia dy over dx nak pergi ke y. Okay. So, kita pergi ke halaman seterusnya. Ada 3 benda yang kita kena tahu di dalam ODE ni. Yang pertama adalah type of differential equation. Okay. Type ni, kita nak kenal pasti bahawa dia first order ataupun second order. Sebab kami asasi belajar hanya ada 2. First and second order saja. Okay, yang kedua adalah order. Order of differential equation. Okay, order seperti mana yang kita lihat di gambar bawah ini. Order adalah kuasa di dalam dy over dx. Contohnya, kalau ada d squared y over dx square, so kiranya order dia akan jadi 2. Ataupun kalau ada d cube y over dx cube, order dia adalah 3. Dan yang terakhir adalah degree of differential equation. Degree ni apa dia? Degree ni adalah kuasa di luar bracket ni. Ada contoh di bawah ni. Kalau luar bracket dia berkuasa 2, so kiranya degree dia adalah 2 dan sekiranya dia berkuasa 3, so degree dia adalah 3. Okey, kita pergi ke halaman seterusnya. Disebabkan soalan saya adalah solving in second ODE, so dia d square y over dx square kepada y. Okey, dalam solving second ODE, dia terbahagi kepada 3 type iaitu real and different roots, real and equal root, complex root. Okey, real and different roots ni adalah root 2, dapat 2 root yang berbeza. Manakala equal root, kita dapat 2 root yang sama. Manakala complex root ni adalah kita dapat imaginary number. Okey. Jadi, kita pergi ke soalan. Saya akan bacakan. At time x equal to 0, a system has a displacement of y equals to 3 and rate of change of displacement dy over dx equals to -1. The motion of the system is governed by the differential equation. Okay, dia diberi equation ni. Soalan dia, find the solution yx that satisfy this equation and the given initial condition. Okay, macam mana saya tahu ini adalah second ODE? Kerana saya tengok dia punya order ni. Nampak tak? Ada 2 d squared y over dx square. So kiranya order dia adalah 2. Sebab tu saya cakap saya memilih soalan solving in second ODE. Okay, jom kita pergi kepada solution dia. Okay, jadi step yang pertama, apa yang kita perlu buat adalah kita gantikan d squared y over dx square dan dy over dx ni kepada p. Okay, sekiranya d squared y degree dia adalah 2, so kita kena gantikan dengan p square. Manakala dy over dx kita gantikan dengan p. Dan yang terakhir y equals to 1. Mana-mana soalan kita perlu gantikan y equals to 1. Okay. Next slide. Step yang kedua adalah kita gantikan balik tadi ke dalam p punya form. Macam yang dah sedia ada ni lah. Dia akan jadi p square tambah 4p tambah 3, 1. Mana datang 1 ni adalah tadi y equals to 1. So kita gantikan 3, 1. So bila 3 darab 1, dia akan jadi 3. Okay, so bila kita dah tahu p square tambah 4p tambah 3 sama dengan 0, kita boleh listkan dia.
Macam sebagaimana kita nak buat kuadratik. Okey, kita tahu A, B dan C. Kita listkan dia supaya kita tak careless ataupun tersalah letakkan nombor di dalam kalkulator untuk kita kira EQN nanti. Okey. Okey, step seterusnya, bila kita dah tekan kalkulator EQN, kita akan dapat dua jawapan. Sebab tu saya cakap dia adalah real and different root. Iaitu kita akan dapat P yang pertama adalah -1, manakala P yang kedua adalah -3. Okey, bila kita dah tahu P1 dan P2, kita boleh masukkan dalam formula real and different root. Seperti mana saya dah tunjukkan sebelum ini di page yang sebelum ni lah. Okey, iaitu Y equals to AE kuasa P1X tambah BE kuasa P2X. Okey. Ini adalah jawapan apabila kita dah masukkan nilai kedua-dua P tu ke dalam formula untuk real and difference root. Okey, itu saja bahagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Ifan bin Irwan Idianto dan kad matrik saya adalah F1058. Pada bahagian saya akan sambung daripada Adib, iaitu to satisfy the equation we need to use simultaneous equations to get A dan B. Secara rasionalnya, kita memerlukan simultaneous equation bagi memuaskan persamaan yang ditanya, kerana kat sini kita ada information terhadap Y sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Jadi nampak logik lah sebab kita memerlukan nilai A dan B. Kemudian step 1, list all information which makes sense. X sama dengan 0, Y sama dengan 3, dx sama dengan -1. Seterusnya, untuk step kedua, differentiate equation so we can use all information with make usage. Macam ni kita buat macam biasalah. Kita differentiate dy dx sebab kita nampak kan tadi dy dx tu dia ada nilai sama dengan -1. Kemudian step 3, substitute x, y, dy, dx equation both equation because we need two equation to do simultaneous equation, which is logic lah. Kita memerlukan dua equation bagi melakukan simultaneous equation. Sebab itulah dinamakan sebagai bersamaan serentak. Okay, seterusnya, step 4, kita find B. Daripada macam yang kita dapat lihat kat sini, saya ada y dengan dy dx. So, y ada nilai iaitu 3. Lepas tu dy dx ada -1. Tapi kita jangan pening kepala, kita divide dia satu persatu. Untuk bahagian y, equation y, kat sini kita ada y sama dengan 3 dengan x sama dengan 0. So, kita masukkan je nilai dia tu untuk dapat equation nombor 1. Seterusnya, untuk dy dx, kita ada -1 sebagai dy dx dan x kita masukkan je x. So, kita masukkan, nanti kita boleh dapat equation nombor 2. Okay, seterusnya. Untuk step nombor 4, cari B. Daripada 1, kita tukarkan kita punya persamaan supaya A menjadi subjek dan jadikan dia sebagai equation yang ketiga. Kemudian, kita masukkan equation 3 ke dalam equation 2, iaitu A lah. Lepas tu kita masukkan dan selesaikan bagi mendapat B. Selepas mendapat B, kita pergi ke step kelima, iaitu mencari A. Mencari A, kita masukkan B ke dalam equation nombor 3. Lepas itu, kita selesaikan dia punya calculation sehinggalah kita mendapat A. Jadi, final answer dia, kita boleh dapat Y sama dengan -4 E kuasa -X tolak E kuasa -3X. Sekian, terima kasih. Terima kasih Danish. Okey, seterusnya discussion, kami boleh simpulkan yang bahawasanya ODE ni dia adalah menunjukkan tentang persamaan ataupun ciri-ciri yang kita dapat gunakan di dalam math dan juga fizik untuk memahami tentang perubahan suatu sistem dengan masa. Okey, equation kami ni boleh dijadikan sebagai model untuk damper harmonic oscillation ataupun untuk senang untuk difahami adalah spring yang perlahan-lahan berhenti setelah dimampatkan. Kes seterusnya, conclusion yang kami dapat buat adalah
penyelesaian tepat untuk ODE ni menunjukkan tentang corak menyeluruh seperti contoh Dample Harmonic Oscillation tadi. Calculation ODE ni juga boleh digunakan untuk merangka dan menguji model dinamik sistem sebenar di dalam dunia mechanical ataupun elektrik. Okay, seterusnya ini adalah reference yang kami buat. Ini e-book dan juga reference yang telah kami gunakan untuk menghasilkan slide ini, dan method yang kami gunakan dalam ini berdasarkan video YouTube ini, dan juga question ini kami dapat daripada ChatGPT dan Grok. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.